Malaysia lagi, Frontside. Kali ni kita pada bulan Ramadan kita ada satu aktiviti yang tak berkelangan penuh. Ada competition Gymkhana, DC, drift apa benda lah ni semua kan. So mereka-mereka yang geek yang tak reti nak bersukan keluar daripada bilik, datang sini masuk competition. Kita tengok apa yang berlaku Frontside TV. We have a winner. Alright. Bersama saya, finalis kita, dan secara tak langsungnya dia adalah kita punya webmaster untuk Frontside TV lah. Ini yang buat kerja-kerja kat Frontside TV yang pasal web-web tu. Ini kerja dia. Dan dia finalis untuk Gymkhana apa ni, dan kalah. Kalah dan kalah. Okey. Kenapa kalah Anglis? Sebab saya nervous. Dan tu tadi okey je. Itulah, tak tahulah nak cakap macam mana. Dia ni macam level je macam, wah boleh tak ada hal apa. Apa boleh buat? Ada rezeki. Kita nak makan lagi bulan puasa ni, pergi lagi banyak kan, sedap tadi nak makan kan. Okey, itu saja, dan inilah penutup kita untuk DC Gymkhana game yang apa benda lah. Apa benda apa? Cuba kau cuba nama benda. Showdown. Dirt Showdown. Tak ada benda. Okey, itulah mana dia ni dah penutup, dan jumpa lagi Frontside TV dan terus rempuk.